di Taman Desa. Kita penduduk rasa sangat susah hati bila kita lihat Taman Permainan Kanak-kanak dijadikan rumah water park. Pada tahun 2024, Perdana Menteri mengadakan groundbreaking and Aspira, satu kontor projek bawah masing dan juga residensi Suria Madani. Tempat itu adalah berdekatan dengan kolam takungan banjir dan ia sebenarnya adalah kawasan rekreasi yang mana diambil alih oleh YB Khalid Samad bila dia pegang jawatan Menteri Wilayah Persekutuan. Tetapi kerana tidak diwantakan, itu sebab projek baru boleh diadakan di sana. Saya rasa dengan cara ini, semua kawasan lapang dan rekreasi telah watakan, ia akan selama-lamanya dia jadi kawasan lapang untuk penduduk setempat.